Okey, jom kita buat. Dia punya kopi aku guna jenama Ali Cafe je. Perisa kacang hazelnut. Okey, jom kita buat. Cara nak buat dia, ambil cawan, kita buka plastik dia, letak dalam cawan. Dekat sini dia suruh letak 180 ml. So kita letak je lah air dalam 180 ml. Lepas tu kacau. Tak susu sekotak. Susu kotak ni aku guna jenama Good Day je. Kacau. Lepas tu kita bubuh ais batu. Tumpahlah pula. Buang. Kalau korang rasa macam nak manis sikit lagi, korang bolehlah letak gula. Kalau macam aku letak air gula. Jangan banyak sangat. Potong kaki. Okey, air kita dah jadi. Kalau korang nak cuba, aku dah senaraikan bahan-bahan dia dekat bawah. Jangan lupa like, follow dan share. Kita jumpa di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.